الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan yang bernama Yaumul Wa'id, artinya hari balas jahat. Tentu malam ni kita akan sambung pengajian kuliah yang kita tangguhkan pada 19 hari bulan 7 baru ni, di salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat, iaitulah Yaumul Wa'id. Wa'id ni artinya daripada perkataan wa'adah, iaitulah janji. Dia ada dua benda di situ. Yang pertama wa'id, yang kedua al-wa'ad, al-wa'du. Nanti saya cerita kepada tuan-tuan apa perbezaan wa'id dan juga wa'ad tu. Muka surat apa? Jumpa tak? Muka? 14. Muka surat 14 tuan. Baik, sebelum daripada kita nak meneruskan kuliah kita, saya nak sambung sikit perkara yang kita tak sempat untuk kita nak sebut pada 19 bulan 7, iaitulah berkaitan dengan Yaumul Hashr, hari di mana semua akan berhimpun, ataupun disebut tempat himpun itu adalah mahsyar. Mahsyar gabung di antara mim dengan hasyar, dia jadi mahsyar. Mahsyar ni kalau dalam bahasa Arab dia kata ismul makan. Ismul makan, isim makan. Makan dalam bahasa Arab maksud dia tempat. Kalau kita contoh dia tempat duduk dalam majlis, asal perkataan jalasa, bila kita letak mim di situ disebut sebagai majlis. Majlis tu maksud dia tempat. Kalau di maktabah ataupun library, asal perkataan dia nak cerita kitab, kataba kitab ataupun kataba alif kitab. Kitab ni makna dia buku. Bahasa Arab ni dia nak kata tempat simpan kitab tu, dia letak perkataan mim di situ, dia jadi maktab ataupun maktabah. Kan maktabah maksud dia library. Sama juga dengan masjid. Masjid asal perkataan sajadah, tempat sujud. Jadi sajadah tu maksud dia sujud. Kita nak menjadikan sujud itu sebagai tempat, ditambah mim di belakang dia, di depan dia, jadi disebut masjid. Jadi tuan-tuan, mahsyar ni tempat berhimpun. Kalau al-hashr makna dia perhimpunan. Saya ada sebut kepada tuan-tuan pada kuliah saya yang lalu berkaitan dengan ayat Al-Quran yang ditanya oleh seorang sahabat Nabi, iaitulah Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Hadis ni riwayat daripada Bara bin Azib. Ketika mana Muaz dia membacakan ayat daripada surah An-Naba ayat 18. Surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun, sampai kepada ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwajah. Ayat tu maksud dia pada hari itu, pada hari kiamat itu, yunfakhu ketika mana ditiup sangkakala. Fis sur, sur ni maksud dia sangkakala tu. Fatatuna afwajah, bila ditiup sangkakala kali kedua, kita dibangkitkan daripada tempat kita masing-masing, daripada kubur masing-masing, semua terbongkar pakat bangkit berjalan.
fatatuna afwaja. Mereka akan berjalan dalam keadaan afwaja, beragam-ragam manusia. Ada yang berjalan menggunakan kaki, ada berjalan menggunakan muka, ada berjalan menggunakan tunggangan. Tonton cerita bab tunggangan, insya-Allah kuliah kita yang ke depan kita akan cerita, sebab dalam kitab ni ada berkaitan dengan yang kata tunggangan tu. Ada orang yang Allah Ta'ala dia bongkar-bongkarkan kubur dia, tiba-tiba ada tunggangan. Di situ ada dua hadis. Yang hadis tu saya akan petik daripada kitab Ibnu Kathir. Dia memasukkan hadis tu. Macam mana bentuk tunggangan tu dan apa tunggangan tu sebenarnya, benda apa? InsyaAllah tuan-tuan stay tune, sabar Ustaz. Okey, baik. Jadi saya nak cerita bulan lepas punya. Bulan lepas bila Nabi SAW dia ditanya oleh Muaz. Muaz tanya dia, hadis ni riwayat daripada Bara' bin Azib. Dan hadis ni juga tuan-tuan, ada ulama dia mendhaifkan hadis ni. Hadis ni imam yang menghimpunkan hadis ni adalah Imam Ibnu Asakir. Dia ni imam hadis. Dia himpunkan hadis ni dan dia letakkan dan juga diambil ataupun dijadikan rujukan oleh Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari dia dengan tafsir dia Al-Kashaf. Tuan-tuan pernah dengar Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Dia juga meletakkan hadis ini ketika mana dia membahaskan tafsir di dalam kitab dia Durrarul Manthur. Tuan-tuan. Baik, hadis dia bunyi macam mana? Kata Bara' bin Azib, dia kata satu hari Muaz ibn Jabal dia baca ayat Quran, dia baca suratul Naba. Bila sampai daripada ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, bila sampai di ayat ni dia stop, dia berhenti. Dia nak tahu macam mana yang dikatakan latar belakang kepada ayat ni yang menceritakan suasana kita akan berjalan beramai-ramai, kita akan pergi ke mahsyar. Macam mana suasana macam tu? Faqal, maka Muaz dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, ma qaulullah ta'ala yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwajah. Kata Rasulullah, saya nak tanya. Tuan-tuan, ini perangai sahabat ni. Perangai sahabat dia suka bertanya benda yang dia nak buat. Kita ni kadang-kadang kita tanya benda yang kita tahu buat. Kan? Sahabat ni tak. Dia nak tanya benda yang dia nak buat. Ini yang kata sahabat ni. Dia tanya Nabi. Dia kata Rasulullah dalam suratul Naba ayat 18 ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan ketika mana ditiup sangkakala lalu kamu akan datang berbondong-bondong, beragam-ragam. Apa cerita di sebalik ayat ni? Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ya Muaz, sa'alta an amrin azim. Muaz, kamu telah bertanya satu benda yang besar. Kamu telah bertanya satu benda yang akan dikenakan ataupun satu benda yang akan kita tempuh, dan benda tu amat dahsyat. Nabi kata, summa arsala ainaihi. Kemudian Nabi dia macam duk geser biji mata, seolah-olah macam Nabi nak cerita satu benda berat. Faqala Nabi SAW, Nabi kata, asyratu asnaf qad mazzayyahumullah min jama'atil muslimin. Nabi kata, aku ni berasa tak apa nak syok nak cerita benda ni, sebab benda ni orang Islam di kalangan umat aku. Tapi aku nak cerita juga pasal yang tanya. Nabi kata ada 10 asyarah asnaf, ada 10 golongan yang akan hadir di mahsyar itu. Dan Nabi kata apa? Nabi kata wabaddala suwarahum. Lagi dahsyat apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah tukar wajah-wajah mereka. Takut tuan-tuan. Yang kata 10 golongan ni takut. Kita minta kepada Allah wal ayazubillah supaya Allah Ta'ala jangan ambil kita dalam 10 golongan ni. Takut. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata yang pertama, faminhum manhum ala suratil qiradah. Nabi kata satu golongan, mereka ini rupa ataupun wajah mereka itu berupa kera dan monyet. Nabi kata badan-badan manusia rupanya muka ni muka monyet.
Kita duk tengok ni bukan cerita Journey to the West ke apa ke. Bukan cerita Raja Monyet, bukan dia. Kalau Raja Monyet tak apa, masalah duduk di mahsyar. Pakat duk ada muka monyet. Tuan-tuan, siapa mereka ni? Dalam syarah hadis kata apa? Mereka adalah manusia yang atas dunia dulu suka ribah, suka menabur fitnah dan suka hasad. Dia suka menghasut di antara sama sendiri sehingga tercetusnya permusuhan dan juga pembunuhan. Dia tak boleh tengok orang duk berbaik. Dia tengok baik, dia kira pergi campak satu fitnah bagi daripada orang ni bergaduh. Kan? Bagus punya dengan haji tu baik ya. Allah, jiran saya. Jiran apa dia kata, saya tak mau cerita lah dia. Dia bola, saya tak mau cerita dia kata. Tapi ingatlah waktu kita duk kacau bubuk suara tu. Pula lebih tu. Dia buka habis haji, dia kata haji jiran dia cukup tak guna dia kata. Bela kucing tak jaga lah ni, pergi bela anjing pula lah ni. Kan? Betul ke? Nampak tu, betul ke? Kata saya tak tahulah haji nak percaya tak percaya tu haji punya pasal. Janji saya habaq dah. Lepas dah saya duk simpan lama nak habaq ni, saya pun tak percaya kata dia macam tu. Tapi saya kesian ke haji. Haji, saya kesian ke haji. Betul ya? Tak bercakap dua orang ni. Tuan-tuan, nampak tak? Macam tu. Yang saya habaq ni bukan ada di Gombak ni, tak ada. Dua ada di Zimbabwe. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu. Yang kedua kata Nabi SAW, wa minhum ala suratil khanazir. Nabi kata dan kedua, iaitulah rupa mereka itu seperti mana rupanya khinzir. Pasal apa tuan-tuan? Pasal mereka ni adalah orang yang suka makan benda haram. Semayang tapi nombor ekor berjalan juga. Yang ni yang takut. Duk pegang handphone, duk tengok macam duk tengok ustaz. Kita pun duk ingat dia ni macam duduk duk cari rujukan kita sebut hadis duk cari. Rupanya duk tekan nombor ekor. Pump duk bagi. Lah ni tuan-tuan bukan nombor ekor, dia bukan pergi kedai dah. Dia duk handphone lah ni. Kan? Boleh ke tengok telefon tuan-tuan kau ada app apa ke apa tak? Tuan-tuan lagu tu aja dia main dengan cucu, rupanya duk main ayam hak 3 ekor tu. Kan? Duk bagi ayam bagi sama masuk duit. Dengan cucu punya duk main. Dia kata Allahu Rabbi. Takut tuan-tuan. Dia suka makan benda yang haram. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa minhum munakkabuna arjuluhum fawqa wujuhuhum asfal yushabuna 'alaiha. Kata Nabi SAW, golongan yang ketiga itu adalah golongan yang dalam keadaan kaki mereka itu di atas dan kepala mereka itu di bawah. Duk berjalan guna tangan. Kaki duk bawah, tangan duk berjalan. Kaki duk atas, tangan duk bawah. Yang ni bukan sarkis punya geng. Kan? Tapi yang tu apa yang jadi kepada mereka? Dalam syarah kata apa? Mereka ini orang yang suka makan riba. Suka makan riba tuan-tuan. Orang meminta duit kat dia, nak pinjam duit dekat dia. Dia kata boleh, kata aku sebelum aku nak bagi ni aku nak cerita dekat hang dulu. Ada syarat-syarat dia. Ada syarat pula. 6 bulan kata aku bagi tempoh dekat hang kena bayar dalam masa 6 bulan. Kalau hang tak boleh 6 bulan, kalau lajak pergi sebulan lebih, dia nanti akan naik sikit lah dia kata. Boleh tak boleh? Boleh lah. Kita dengan susah kita ambil lah. Tuan, itu riba tak riba? Riba yang tu. Okey? Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kalau boleh larilah, lari. Kalau boleh lari tuan-tuan, benda ni. Kemudian kata Nabi SAW lagi. Nabi kata, wa minhum ummi yataraddaduna. Dan golongan yang seterusnya adalah golongan yang mereka itu berjalan dalam keadaan buta. Jalan buta, duk pegang orang, kira berjalan tu. Apa kata Nabi? Mereka adalah manusia yang tak peduli hukum-hukum Tuhan. Halal haram ni tak peduli. Dia tak kira lah mana halal, mana haram, dia langgar sopa aja. Orang duk kata haji tak boleh ni je ni. Yang ni anak-anak bila dah besar ni, anak-anak perempuan dah besar nak kena pakai kelumbung apa semua ni, saja dia duk pergi tukar ayat tu. Allah dia kata hak pakai kelumbung pun banyak juga duk ngumpat orang, dia pergi kata.
Ji, ni anak lelaki ni kita nak kena ajar baca Quran apa semua. Allah dia kata hak tafiz dia baca Quran banyak juga, tai dadah pun banyak. Dia pusing kot tu. Pasal apa tuan-tuan benda macam ni? Pasal apa? Pasal tak puas hati yang tu aja. Pasal dia nak memperlekehkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni saya bagi contoh aja. Banyak lagi benda yang lain yang boleh kita relatekan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Nabi kata wa minhum summun bukmun la yaqilun. Ada satu lagi golongan yang mereka ini summun bukmun, mereka ini bisu, mereka ini pekak, dan mereka ini la yaqilun, seperti mana orang yang tidak siuman. Duk berjalan ni tak dengar apa, pekak, cakap pun tak boleh, duk guna isyarat tangan saja, lepas tu duk jadi macam orang yang tidak waras. Siapa mereka ni? Mereka adalah orang yang atas dunia dulu mereka ini riak dengan amalan-amalan mereka. Tuhan dia cukup tak suka tuan-tuan orang yang riak ni. Pasal itulah kita dalam doa iftitah apa semua kita baca ni, antara dia inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu perkataan tu. Kan kita duk baca yang tu, lillahi rabbil alamin, yang maksud apa? Inna salati, ya Allah ni aku duk semayang ni, wa nusuki, ibadat-ibadat aku yang lain, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, dan kematian aku nanti ni, tak ada siapa aku nak tunjuk, tak ada siapa aku nak persembahkan, lillahi rabbil alamin, hanya kepadamu ya Allah. Maknanya ikhlasnya kita buat amal itu hanya kepada Allah. Tapi dalam waktu yang sama saja, sambil-sambil semayang tu duk baca bagi deras sikit bagi kawan tengok. Dia duk perasan kawan, duk perhati dia, kawan duk angguk-angguk sambil duk kuit sama-sama. Macam tu duk angkat tangan macam ni. Bagi salam sambil berdiri dia pun. Pasal apa? Pasal tak jumpa nak salam sambil duduk. Pasal nak tunjuk riak punya pasal. Tuan-tuan, yang ni tosa kita duk tengok orang lah. Kita sendirilah. Sagi balik-balik, sagi langkah-langkah kaki nak pakai kasut, sagi orang pegang kata, Haji umur apa? Saya 78. Haji, saya betul-betul solut dengan Haji. Betul lah, ya Allah, 78 boleh duduk main masjid Haji. Ui, hebat betul Haji. Kita pun berasa berjalan tu belah pegang tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kena puji Allahu Rabbi. Ji, tambah tuan-tuan, kita saja kita duk pergi jadi muazzin ke hari tu, minta nak jadi muazzin. Saya abang kat Tok Bilal, kata Tok Bilal hari ni rehat saya nak jadi muazzin. Azan orang puji pula, ya Allah. Kata saya tadi duk ingat di Masjid Nabawi, Masya Allah. Bukan kata habis-habis tu orang qomat dia takbir raya. Oi tuan-tuan, jangan buat pasal mai dengan kena puji ni. Betul. Bukan kata tuan-tuan, saya sendiri pun macam tu. Orang duk main ni tuan-tuan, takut tuan-tuan, takut. Kata ustaz, macam ada 2-3 orang sahabat kita tadi. Ustaz, kuliah ustaz ni kami mesti main ya. Ustaz, oh dia main macam tu. Saya duk rasa takut tuan-tuan. Bukan takut apa, takut bila tuan-tuan satu ni dia jadi kembang. Sebab tu kerusi lah duk rasa ketat. Satu. Yang kedua tuan-tuan, dia main rasa Allah. Maknanya spek yang tinggi yang telah tuan-tuan letak pada saya. Hak tuan-tuan duk dengar saya duk bagi ni, oh macam ni. Tiba-tiba main satu hari, saya tak boleh bagi macam mana yang tuan-tuan nak. Bulan depan ke saya main-main, saya tak apa nak pandai nak hurai ke. Sebab benda idea, benda yang bagi pandai bercakap, benda yang nak bagi lisan kita fasih, bukan diri saya, bukan diri ustaz-ustaz. Semua tu datang daripada Allah. Pasal itulah dalam satu doa ketika mana Nabi Musa dia nak jumpa dengan Firaun, apa Tuhan ajak kepada dia? Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, isyrah li sadri, bagi lapang dada aku. Pasal apa? Bila hati kita lapang, bila dada kita lapang, idea boleh duk main. Tapi kalau dada duk ketat, tadi duk bergaduh dengan bini, lepas tu main ni orang duk tengok, rupanya kaki hutang dia duk tunggu dia. Boleh tak tuan-tuan nak bagi idea macam ni? Dia ketat, tak boleh. Takat duk baca, bunyi jam, wallahu alam. Tuan-tuan nak faham, tak faham, tuan-tuan pada muka. Yang tu aja. Mau ke macam tu? Takut tuan-tuan. Sebab tu doa tu, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada aku, wa yassir li amri, permudahkan urusan ni. Aku nak baca kitab ni. Tuan-tuan, saya baca kitab Jawi, tuan-tuan kitab Rumi. Hak Jawi ni macam-macam dia boleh jadi. Sagi bawa mim, dia baca bumi pun boleh, bom pun boleh.
Saya baca di akhirat nanti kita akan berpijak di bom yang sama. Mampu kita. Sejak bila kita turun pi Palestin? Takut macam tu. Saya boleh duk pi hurai pula bom tu. Rupanya di mahsyar ada bom. Habis tuan-tuan duk dengar. Balik pergi cerita rupanya mahsyar ada bom. Mampu saya. Kan? Tuan-tuan takut tuan dalam macam ni. Macam kita lama ni kadang-kadang kumulai kan. Kaf mim lam ya kumulai. Orang dulu, ulama-ulama dulu dia buat macam tu ya. Kumulai tu maksud dia akumulai. Kaf mim lam ya. Main dengan kita ni kelam punca itu. Bergaduh dengan bini punya pasal buka-buka kitab. Kemelai tu dia biar. Tuan-tuan tahu tak kemelai ni apa? Kemelai ni mukadimah kitab. Dia pergi buh macam tu pula. Mampu. Allahu Rabbi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Tu ayat tu. Wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskan ikatan yang mengikat lidah aku ni. Ni tuan-tuan nak boleh bercakap ni, nak boleh hurai, nak boleh baca, nak bagi tuan-tuan faham ni, masuk ke telinga, lekat di hati ni, bukan saya. Benda ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila datang daripada Allah, kepada siapa kita nak bermohon? Kepada Allah Ta'ala. Hak bagi sedap bukan saya. Hak bagi sedap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagi masuk telinga tuan-tuan bukan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagi lekat di hati tuan-tuan bukan saya. Saya hanya baca, saya hanya share. Yang lekat tu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu siapa kita ni, kita nak berasa riak, kita nak berasa kemai, kita nak berasa lebih daripada orang lain, sedangkan kita adalah makhluk yang sehina-hinanya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak muliakan kita, siapa kita ni? Boleh faham tuan-tuan sekalian? Oi, takut. Hak ni saja saya ceritalah. Samalah kita hak lain pun orang duk puji kita apa semua. Sebab tu Nabi SAW ketika mana orang duk puji dia lebih-lebih, Nabi tak bagi. Nabi kata la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan hampa puji aku lebih-lebih seperti mana Isa dipuji oleh kaum dia. Dia duk puji-puji dia sehingga kan tidak ada kekurangan pada Isa, dan Isa itu diangkat menjadi anak Tuhan. Kita takut tuan bila orang duk puji kita jadi serupa dengan biskut Mary yang direndam di dalam kopi dia jadi kembang satu macam, habis kembang satu macam, habis dia takut. Jadi jangan tuan-tuan sekalian. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So ustaz, kalau orang duk puji kita nak buat macam mana? Serah kepada Allah. Tuan-tuan pernah mengaji tauhid kan? Tauhid, perkataan alhamdulillah itu maksud dia Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Kan yang kata puji ni dia ada empat. Satu, puji qadim kepada qadim, puji Allah kepada Allah. Yang kedua, puji qadim kepada hadis, puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga, puji hadis kepada qadim, puji makhluk kepada Allah. Dan yang keempat, puji hadis kepada hadis, puji makhluk kepada makhluk. Al-istighraq maksud dia keseluruhan pujian itu kepada siapa? Semua kepada Allah. Yang kita duk puji makhluk ni pasal apa tuan-tuan sekalian? Kita puji itu sebenarnya kita memuji yang menciptakan makhluk itu, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita boleh faham macam tu, dzalika fadlun minallah. Bila orang puji kita kata apa? Hadza min fadli rabbi. Orang Arab dia rajin guna perkataan tu. Orang duk puji kita bagus lah apa semua, hadza min fadli rabbi. Semua ni datang daripada Allah, kelebihan-kelebihan ni. Selesai tuan-tuan. Kita pun tak berasa serupa dengan orang hebat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya kata Nabi SAW, wa minhum may yamdaguna alsinatahum. Ada pula golongan yang menggigit-gigit lidah mereka. Lidah ni terjuluk keluar, lepas tu dia pada gigit lidah mereka ini. Apa yang mereka buat tuan-tuan? Mereka adalah manusia yang atas dunia dulu. Yang ni yang saya takut ni. Tapi kena cerita juga. Atas dunia dulu, mereka ni di kalangan orang yang khutabah ni maksud apa? Orang yang pandai bercakap. Orang yang berdakwah merata ceruk. Sebab tu Nabi kata di akhir zaman, qalilun ulama wa kathirun khutabah. Sikitnya para ulama tapi ramai khutabah. Khutabah ni orang pandai bercakap. Tuan-tuan, saya ni bukan ada ilmu apa. Saya ni terkolong dalam khutbah. Khutbah ni apa? Pandai bercakap ya. Ilmu bukan ada apa pun. Nak dibandingkan dengan tok-tok guru dulu ni tuan-tuan, dia buka-buka kitab, dia bercakap, setiap bait yang keluar daripada mulut dia ilmu. Allahu Akbar, kita dengar pun cerak masuk dalam dada ni.
Dia habaq sikit saja, tapi yang kata ilmu dia tu, Nabi kata macam tu. Dan golongan ini ataupun golongan yang menggigit lidah ini siapa? Mereka ni adalah golongan yang pandai bercakap, golongan para pendakwah, tetapi tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan kepada orang. Tuan-tuan, pendakwah ni bukan ustaz-ustaz saja. Kita kalau sebagai bapa, kita pendakwah, kita mendakwah anak kita. Kita sebagai mak, kita pendakwah, kita mendakwah anak-anak kita. Kita sebagai bos di pejabat kita, kena ada dakwah. Dakwah apa? Kita habaq kepada anak-anak buah kita ni. Waktu rehat macam mana pun aku nak hampa semua semayang. Walaupun tak semayang jemaah sekalipun, jangan hampa tinggal semayang zuhur. Itu pendakwah sebenarnya. Kita duk habaq ke anak buah kita suruh semayang, kita tak semayang, duk pergi tidur bawah meja pula, jelas tau. Kacau lah benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa minhum maqtu'atun aydihim wa arjulihim. Ada satu golongan yang mereka berjalan dalam keadaan maqtu'ah, dipotong tangan mereka dan dipotong kaki mereka dalam keadaan bersilang. Tangan potong, kaki potong, duduk berjalan. Tuan-tuan sekalian, siapa golongan ni? Mereka adalah orang yang suka menyakiti jiran. Mereka adalah orang yang suka menyakiti jiran tetangga dengan lidah dia dan dengan perbuatan dia. Oh tuan-tuan, jiran ni kena jaga elok. Sebab banyak hadis Nabi menceritakan apa? Dengan jiran kena buat baik. Nabi SAW antara hadis, Nabi kata, siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah memuliakan jiran dia. Jiran ni dianggap seperti adik-beradik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal jiran adalah orang yang mula-mula sekali akan tolong kita, akan bantu kita dalam keadaan cepat kalau kita memerlukan bantuan. Kita telefon adik kita, dia nak main daripada mana main, jiran kita tolong kita dulu. Tak, ni yang kata jiran ni kan. Sehingga kan ada sahabat Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, jiran ni macam mana, baiknya macam mana? Nabi sebut, kata yang kata jiran itu termasuk di dalam Al-Quranul Karim. Antara orang-orang yang perlu kita kasih, iaitulah jiran-jiran kita. Jadi kena buat baik kat mereka. Walaupun jiran kita tak kaki semayang macam mana kita. Kita rajin duk main semayang, jiran tak semayang. Dia duk kira waktu petang, duk kira siram pokok bunga kertas dia ya. Jadi jumpa kita tu, mana tu? Duk tanya kita, mana tu? 40 tahun dah duk tanya ayat tu. Kita pun kata masjid. Oh, okey saja. Kan? Tapi main hari tu pun kita pun naik syekh macam mana tu? Mana tu? Dia kata nak pergi kubur ya. Geram punya pasal jiran tu pun masuk tak berkawan dengan kita lah. Tuan-tuan, benda yang boleh bagi bergaduh tak payah. Kadang-kadang dia duk tanya kita, mungkin daripada kita sendiri kita tak pernah pun duduk offer kepada dia. Kan? Kita naik motor seorang-seorang, jom pergi masjid, kita jom saja. Kita tak berhenti, kita masjid jom. Nabi sekali dengan saya tunggu ni. Nampak tuan sekalian? Dia pun jadi malu, Allah, tak apa saya hari ni tak apa, sihat, esok insya-Allah. Esok kita tunggu lah pula. Tuan-tuan, dia boleh main, dia tak apalah lah. Lepas tu dia main sendiri, takkan kita nak tunggu dia pula. Yang tu kadang-kadang orang macam tu, offer tu kena ada tuan-tuan. Offer tu kena ada. Kita ni kadang keras. Kata ustaz duk ajar apa ni, yang kata speaker masjid ni dengar sampai rumah dia, takkan dia tak tahu azan kot nak ajar apa. Oh kita tuan-tuan, kita darah pahlawan tu masalah tu. Bila darah pahlawan main duduk di masjid macam tu, dia jadi keras. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa minhum maslubuna ala juzu'i minan nar. Iaitulah ada orang ataupun ada segolongan yang mereka itu disalib pada pohon kurma. Pohon kurma duk ada di belakang, duk ikat, disalib mereka berjalan. Pohon kurma yang terbakar, kata Nabi, minan nar, daripada api. Pohon kurma ni duk tanggung pohon kurma ni. Siapa mereka ni? Dia kata mereka adalah orang yang suka provok kepada benda-benda yang membawa kepada kezaliman. Dia suka macam tu kan. Dia tak suka tengok perdamaian, dia lebih suka tengok kehancuran. Ada tuan-tuan, dalam ramai-ramai ni ada. Kadang-kadang tempat mesyuarat kita ni, dalam 15 orang mesyuarat, ada seorang yang kaki duk ni. Orang semua okey, dia tak berhenti.
Kan dia tak payah buat dah semua ni. Dia kata semua mengarut dia kerana nak bagi tak cantik. Orang macam ni kena ada juga kadang-kadang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita 14 orang 15 orang ni kita tak boleh berasa kata kita ni apa, kita comfort zone, tak boleh. Kena ada juga macam dia ni. Kalau bila ada dia ni barulah kita semangat. Pasal dia rajin duk bertikai kita. Pasal apa dia buat ini, pasal apa dia buat macam ni. Bagi kadang dia tak buat pun. Kan? Kadang-kadang orang yang suka provoke kepada kehancuran yang ni. Kemudian kata Nabi SAW lagi, Nabi kata wa minhum asyaddu natanan minal jif. Apa maksud dia? Iaitulah mereka ini adalah orang yang dalam keadaan berbau busuk. Bau busuk, busuk sangat-sangat sampai orang ni semua pakat menghindarkan diri. Tapi nak hindar macam mana sebab kita ramai waktu tu. Tapi bau yang teramat busuk. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang suka melampiaskan syahwat bighairil hal, kepada benda-benda yang tidak halal. Isteri duk ada di rumah, duk pergi cari orang perempuan yang tak halal, melampiaskan syahwat dia. Maka Allah Ta'ala bagi dalam keadaan busuk. Pasal hak wangi duk ada, hampir cari hak busuk buat apa. Kemudian yang ke-10 kata Nabi SAW, wa minhum may yalbasuna jibaban sabiratin min qitrani laziqatin bijuludihim. Iaitulah orang yang memakai pakaian daripada tembaga yang panas. Duk pakai di badan dia ni tembaga yang panas sampai badan ni melecor. Sampai badan ni tuan-tuan dia jadi serupa dengan duk kena api, duk pakai ni. Siapa golongan ni? Mereka adalah atas dunia begitu sombong dan bongkak di atas apa yang ada pada mereka. Oh, sombong. Kan? Ada rumah besar, sombong. Ada kereta besar, sombong. Ada pangkat darjah besar, sombong. Sombong tuan-tuan. Cara sembang pun dah lain dah. Tak payahlah duk sombong-sombong, tak payahlah tuan. Sebab kita pun main dalam keadaan telanjang bulat kita ni. Dilahirkan telanjang bulat. Kalau nurse tak bagi kain hijau tu pakai tak pakai apa, kita balik rumah. Kan? Lepas tu kita nak sombong buat apa? Kita nak berlalu pun dalam keadaan kita nak mati pun tak ada apa yang akan kita pakai, hanyalah kain kapan tu yang kita pakai. So tak payah kita nak sombong-sombong tuan-tuan sekalian. Baik, itulah yang saya janjikan untuk nak sebut hadis kepada tuan-tuan sekalian. Dan saya teringat ayahanda kita Meja Zul, dia ada pesan. Dia kata, Ustaz, bulan lepas dia kata malam, dia kata masa itulah, dia kata Ustaz sebut kata 7 golongan, tapi yang Ustaz sebut hanya 6 golongan saja. Tuan-tuan ingat tak yang tu? Kan? Macam tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan kuliah di mana bulan lepas? Kuliah saya lah tuan-tuan main. Alhamdulillah, saya cukup seronok ada orang duk memperingat saya macam tu. Baik, yang cerita berkaitan dengan makhluk yang akan dihimpunkan di mahsyar, antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca yang bulan lepas. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, iaitulah pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitulah orang yang terpaut hati kepada masjid. Dia may offer diri dia, apa yang aku nak buat untuk masjid. Tuan-tuan, ini ayat yang saya selalu guna pergi mana-mana pun. Orang nak tahu kata hati dia ada kat masjid ataupun tidak, dia pergi kat masjid, dia offer. Dia kata, apa yang boleh saya bantu masjid ni? Saya ni adalah sikit kepakaran, sikit-sikit apa semua. Saya boleh buat apa? Bukan pergi tanya masjid, apa yang masjid boleh bagi kat saya. Oh, yang ni banyak orang nak tanya ni. Kan? Saya ni jutang apa, anak Korea ni dekat 30 tahun dah, dia kata tak bagi apa pun, surau tak bagi, masjid tak bagi apa pun. Kan? Harap bagi apa nama bubuk suara ya, timur dengan apa nama utara, yang tu saya dah dapat tiap-tiap tahun, takkan tak ada aku apa-apa. Oh, dia nak macam tu, kacau tuan-tuan nak minta macam tu. So kita yang offer pergi kat masjid, apa saya boleh buat? Kan, saya hari ni free, dia kata hari Ahad ni saya free, saya nak main ke masjid, boleh tak saya nak cuci bilik air? Walaupun ada tosiak, saya nak tolong cuci, tak ada masalah. Saya ni pandai sikit dalam bab-bab apa nama elektrik ke apa, boleh tak saya nak buat sikit-sikit elektrik apa semua? Kan, orang masjid pun tak pun nak bagi, pasal pernah bagi dah kat dia dulu. Dia buat-buat terus kelam sebulan. Yang ni pun kadang kacau juga orang hak pandai duk offer ni pun. Kan kita tak bagi pun anak karya kita, lepas tu dia duk cerita dalam Facebook apa aku nak bagi khidmat free sampai depa pun tak mau jawatan kuasa apa. Jadi panjang cerita. Bagilah kat dia sudah. Bagi sebulan pelita minyak gas kita. Pasal apa? Kacau lah jenis macam ni pun. Baik, yang keempat. Yang kelima tuan-tuan, iaitulah
rajulun da'athu imra'ah dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang jaga diri dia daripada berzina dengan orang, kan, dia takut, inni akhafullah. Yang tu yang kelima. Dan yang keenam, yang ni yang saya tak sebut hari tu ni, yang keenam ni, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah tetapi dia menyembunyikan sedekah dia. Dan hari ni alhamdulillah, kan, pasal kita ada QR apa semua. So bila kita QR tu, tak ada siapa tahu amount yang kita masukkan. Kadang-kadang dalam tabung dia tu orang duk tengok juga kita. Ini masalah ni. Bila langkah-langkah ada sahabat-sahabat kita duduk di dinding tu, duduk pula dekat dengan tabung. Kita pun bawa keluar, Allah bawa keluar RM1. Bila bawa keluar RM1, kita nak buh tu, kawan duk tengok. Dia duk tengok, dia angkat kening, dia kata, apa itu orang kaya saja RM1. Yang tu yang tak berani tu, kan. Jadi bila ada QR ni cantik, kita pun duduk lama tu prap, kita tangkap QR, kita bubuh amount kita. Tapi yang tu pun boleh mohong juga, dia saja dia pergi tangkap gambar. Kan, ada juga tangkap gambar, lagu tu rupanya save gambar QR tu. Ada juga, tak bubuh pun. Tak apalah, Karachi lah macam mana pun. Janji benda tu boleh, orang kata apa, boleh menghilangkan diri kita daripada duk tunjuk kepada orang. Pasal apa? Pasal kita takut niat kita tadi berlari tadi ni. Kita takut macam tu. Dalam hadis ni Nabi kata rajulun tasaddaqa, orang yang bersedekah bisadaqatin fa akhfaha, dia sembunyikan sedekah itu. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga kan dia sedekah menggunakan tangan kiri dia, sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri dia ketika mana tangan kanan dia sedekah. Sampai tara tu dia sembunyi, tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ketujuh, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Kita baca hadis yang 6 ni nak cerita apa? Nak ambil yang ketujuh tu, iaitulah menangis. Kan kita sebut bulan lepas, antara yang kata hari akhirat ini adalah yaumul buka, hari menangis, kan, hari menangis. Sebab tu Osman, sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, dia kata apa, menangislah kamu. Dia kata, kerana apa? Kerana nanti di akhirat kamu akan senyum, kamu akan gembira, dia kata. Jadi kita ambil sempena daripada huraian itu, kita masukkan hadis ni. Hadis ni cerita apa? Zakarallah, satu orang laki-laki yang dia berzikir ataupun dia bermunajat khalian, dalam keadaan sunyi, tak ada siapa pun tahu. Tengah malam dia mangkit angkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, aku banyak salah ya Allah. Ya Allah, aku banyak lara selama ni ya Allah. Aku banyak dah bagi sakit hati orang. Tuan-tuan, waktu dia bercakap dengan penuh hati. Tiba-tiba fafadat ainahu, air mata dia keluar mengalir, tuan-tuan. Allah, air mata inilah yang akan memadamkan api neraka. Dan yang kedua, dia akan mendapat naungan ketika mana tidak ada naungan semasa di mahsyar nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis itu adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okey, baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dia kata sini yaumul wa'id. Baru kita nak masuk tajuk, banyak. Baru nak masuk tajuk, tak apa tuan, sikit kita baca. Yaumul wa'id apa maksud dia? Hari balas. Kerana pada hari itu sesungguhnya diluluskan balas, seksa dan juga dera. Yang ni saya tak mau nak panjang juga, pasal nanti dalam kitab kita yang seterusnya akan ada yang kata hari pembelaan itu. Pembelaan tu main daripada mana? Hadis Nabi dalam Imam Tirmizi ni, dia akan bawa datang berkaitan dengan binatang. Binatang dibawa bela pada hari itu. Begitu juga dengan manusia. Kalau binatang pun Allah Ta'ala memberikan perhatian dan membela binatang yang dizalimi, apatah lagi manusia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, sehari dua ni orang duk marah sangat kepada anjing. Orang duk marah sangat lah ni. Apapun, sebelum kita nak buat apa-apa tindakan, kita rujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis yang tu aja. Jangan kita rujuk kepada sentimen. Kalau rujuk pada sentimen, semua tak betul. Semua tak betul, tuan-tuan. Bukan kata anjing, tikus rumah kita pun kita nak bakar bagi mati semua, kan? Kalau kita rujuk pada sentimen, jangan. Rujuk pada Quran. Kita orang Islam buat perangai Islam, buat perangai Islam. Walaupun nampak orang ustaz, kalau kita buat macam ni nampak kita lekeh lah apa semua, tuan-tuan, yang bagi jadi anjing tu siapa dia? Allah Ta'ala. Yang bagi jadi dia duk gigit tu siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, tak kisahlah siapa owner dia apa semua tu, tak kisah, tuan-tuan. Tapi kita fikir tengok cerita tentang anjing ni banyak dalam kisah-kisah Islam pun ada banyak.
Macam mana Ashabul Kahfi dengan Qitmir dia ada. Macam mana satu orang yang Nabi SAW sebut, satu orang pemuda yang dia ni sedang berjalan, tiba-tiba dia nampak anjing yang sedang yalhath, yang sedang duk jilat pasal dahaga. Dahaga tuan-tuan. Jadi dia pun turun ke bi'r, dia turun daripada kolam, dia ambil dengan kasut dia bagi minum kepada anjing tu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasyakarallahu lah. Aku bersyukur, aku ucap terima kasih kepada dia. Allah Taala ucap terima kasih kepada kawan ni. Kan ada betul-betul pernah dengar macam mana satu pelacur yang bagi, orang kata apa, bagi anjing. Ada kisah dia juga. Tuan-tuan, yang ni saya bukan kata nak cerita liberal apa, bukan dia tuan-tuan. Kalau kita pergi bunuh anjing tu, kita pergi tidak meletakkan kepada orang yang sepatutnya ambil tindakan, kita ambil tindakan sendiri. Saya bukan takut apa, saya takut di akhirat kita akan hancur, akhirat kita akan rugi tuan-tuan. Yang kita takut macam tu. Walaupun Nabi kata kalbul aqur, anjing yang garang tu boleh kita bunuh, tapi bukan boleh kita duk pergi cari kalau dia tak meligan kita. Dengar kata hadis Nabi sebut, Lailul Autar juga sebut, kata antara 5 benda yang boleh kita bunuh, ada skuad pembunuh anjing pula. Lepas pada tu di bawah masjid gombak ke apa. Jangan lupa pasal macam tu pula. Kan pakak duk pergi cari senapang tu tembak. Jangan tuan. Yang tu kita serah kat PBT biar daripada buat kerja. Okey, jangan kita bagi serabutkan lagi dunia kita yang sudah serabut ni. Kita berbalik kepada diri kita, hak kita ni, amalan kita macam mana apa semua. Jangan. Banyak lagi orang nak mai tuntut kat kita macam-macam. Jangan sampai anjing pun mai tuntut dekat kita, habis tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa setuju tahun ni. Okey, tak apa setuju pun saya nak buat. Macam mana saya kena cerita tuan sekalian? Kan? Tak apa kalau tuan-tuan marah kat saya pun nak buat macam mana tak. Jangan letak nama Ustaz Anjing tu lah lepas ni. Yang ni pun masalah Ustaz lah. Ustaz mengelupas Ustaz marah. Allah Ustaz Anjing panggil kat saya lepas tu. Habis saya. Baik, saya berhenti dekat tu tuan-tuan sekalian. InsyaAllah lepas pada ni kita akan cerita berkaitan dengan Yaumul Arad, iaitulah hari pertunjukan. Yang ni pun ada dalam kitab. Jadi saya tak apa nak panjang-panjang sangat, kerana yang kata pertunjukan amal tu dia ada tiga. Kita dapat catatan amalan kita, kemudian akan dibentangkan di hadapan Allah. Allah Ta'ala akan tanya kita, Allah Ta'ala akan suruh kita semak satu-satu. Itu kedua. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya kita pasal apa hang buat, pasal apa hang tak buat. Maka di situ disebut sebagai ma'azir, pertunjukan kali ketiga. Kita nak minta excuse kepada Allah, kan? So catatan rekod kita ataupun arad ni dia ada 3. Okey, faham? Yang pertama kita ambil, yang kedua kita semak, yang ketiga kita nak minta, yang kata minta pertolongan ataupun minta diringankan apa-apa yang jahat yang kita buat dalam kitab kita. Minta maaf tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.